SPRM sita harta seorang bergelar Tan Sri sebanyak 32 juta seperti berita yang semalam ke, yang saya baca tu kan, membuat tuntutan palsu semasa pilihan raya, semasa pembinaan jalan lebuh raya di Kelang 2016-2017, lebih kurang macam itulah, berserta dengan 45 orang yang lain lagi yang berumur antara 50 ke 70 tahun. Bak kata orang kampung ni, tiang dua dah panggil, rumah kata pergi. Itu bidalan kan? Tapi kadang-kadang bila kita fikirkan, apa yang amat mengecewakan ialah kenapa mereka-mereka yang membuat kes-kes yang berprofil tinggi ini orang yang bergelar Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, macam-macam gelaran lah, yang mempunyai kepercayaan rakyat kepada mereka, tetapi mereka tidak amanah ya. Saya percaya kes ni akan berbuntut panjang, memakan masa yang lama untuk dibicarakan. Apabila dibicarakan, peguam akan bertukar peguam kan? Dan tawaran akan ada banyak tawaran yang akan dikemukakan kan? Untuk menyelamatkan situasi mungkin. Dan lebih malang pula apabila telah tengah-tengah perbicaraan agak ada khilaf, dilepaskan tanpa dibebaskan. Banyak berlaku kan? Ada pula tu kena DNAA kan? Dan lebih malang pula dah dijatuh hukuman, dah jatuh hukuman penjara, tapi boleh tangguh. Konon-konon nak merayu di mahkamah rayuan, mahkamah tinggi dan mahkamah persekutuan, sebab ini hak mereka. Inilah sistem undang-undang yang kita ada, memberi hak hak sama adil, memberi keadilan kepada mereka. Dan ada setengah tu kes tu mereka dibebaskan daripada penjara. Banyak tu yang kita lihat. Tapi kalau kena penjawat awam, I'm sorry bos, takkan ada dah. Penjara lah kau duduk, silap-silap pencen kau pun habis kalau penjawat awam. So tengoklah lagi apa kata seorang bekas ketua hakim negara. Kalau boleh undang-undang ni digubal, perasuah tidak dibenarkan jamin, duduk di penjara sementara tunggu hari jaminan, hari perbicaraan. Dan bila didapati bersalah, tidak boleh didenda, penjara terus. Itu saranan bekas ketua hakim negara. Bukan saya cakap. Ketua hakim yang bercakap. Kalau saya bercakap, saya bukan pakar undang, tapi ketua hakim yang bercakap. Bersetuju tidak ahli parlimen semua nak menggubal undang-undang ni? Takkan ada dah bang. Takkan ada dah. Itulah nasib pemalang. Kadang-kadang kita rasa sedih, kita rasa malu. Babi haram, agak haram, tapi bila gambar di belakang ni boleh kot. Bagi saya lah, yang makan babi, dosa dia antara dia dengan Tuhan. Yang minum arak, dosa dia antara dia dengan Tuhan. Yang makan rasuah ni telah mengabai kepercayaan orang yang di bawah. Kalau berlaku kat Selangor, contohlah Kelang tu, dia diberi amanah untuk membuat jalan raya lebuh raya di situ, tapi dia mengamalkan korupsi, mengamalkan perkara yang tak elok, mengakibatkan pembayar cukai mengalami kerugian. Nak mati besok, dia kena minta maaf keseluruhan orang yang di sana. Ya, jangan main benda-benda ni. Kadang kita nampak remeh bang, tapi itulah akibat dia. Saya ingat lagi kata Ayub Khan mengatakan, kamu makan rasuah, kamu minta maaflah kepada keseluruhan rakyat-rakyat yang ada di kawasan tu. Saya masih ingat lagi. Wallahualam.